Bila kita sudah bertunang, maksudnya ada perjanjian nak berkahwin, maka hukumnya sama dengan perempuan yang bukan mahram. Sama saja. Yang jadi hilang batas-batas aurat, persentuhan dan sebagainya ialah dengan akad nikah. Bertunang, walaupun bertunang cincin dia 15 juta sekalipun, tetap bukan mahram. Yang jadi terangkat hukum halal haram tadi dengan ijab kabul. Aku nikahkan akan kau wahai hitam binti bin kuning dengan hijau binti biru. Mas kawinnya RM8,000 tunai. Aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Sebelum jawab ni, haram tengok peha dia, haram tengok perut dia, haram tengok rambut dia, haram pegang tangan dia. Nampak lagi? Lepas jawab aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, yang haram tadi tak ada. Bila suami isteri tidak lagi ada hukum aurat. Tengok depan belakang, atas bawah kiri kanan, side mirror, bumper, semua pegang pun boleh. Faham lagi?